dapat cuti tu diluluskan dengan mudah. Apa tips dia nak ambil hati majikan ke, bawa makanan ke, kulit kuning ke bagi nak majikan, kulit kuning ayam panggang ni tak? Ataupun ada tips lain? Dia senang je tips dia. Macam senang cakap macam tak kena bayar dah. Okey. Majikan tanggung kan. Okey, tips untuk pekerja kita pun kena, sebab sebagai seorang HR dia tak ada side majikan, dia tak ada side pekerja. Dia orang tengah atas pagar lah kita cakap Kalau tips kepada pekerja ni senang je. Kalau saya bagi akronim MEBS, MEBS. MEBS. Okey. M tu adalah mohon awal. Kan? Buatlah perancangan. Mohon awal. Janganlah emergency. Emergency tu memang confirm lah, bos boleh tolak. Confirm. Efek KPI lah kalau emergency kan? Sebab KPI pernah kata jejas, betul? Itu M. E adalah elakkan waktu peak period. Contoh kedai makan. Waktu yang heavy adalah Sabtu Ahad. Cuti. Waktu tu lah dia nak cuti. Elakkan yang itu. Possibility cuti tu tak kena lulus lah. Sebab mungkin majikan kekurangan kaki tangan, bekerja kan, ataupun mungkin sale tu luar biasa. Kita tahu rentak tu okay. B adalah berbincang. Kalau kata betul terpaksa, dah mohon awal dah lepas lah. Tapi peak hour tu ataupun peak period tu memang tak lepas. Contoh, bincanglah. Saya minta maaf sangat, saya pun tak pernah cuti pun benda ni. Saya nak kena apply cuti ni. Mungkin sebabnya lepas raya ni saya terus bertunang. Contoh, kita bukan tahu dia punya next program tu kan. Saya kena bertunang, takkan saya tak ada. Contoh kan. Ataupun kena menikah kata. Menikah pengantin tak ada macam mana? Contoh, berbincang kan. Sebab kenapa perlu berbincang? Supaya supervisor ni dia boleh cuba aturkan, susun allocate. Kan. Dan S adalah bersedia. Sedia ni maksudnya sedia mungkin aku kena replace orang ataupun orang kena replace aku. Maknanya kita kena bersedia lah. Sebab bila ada penjadualan kan, jadi susunan tu tidak mengganggu operasi. Contohlah, okey kau nak cuti minggu depan kan, minggu ni kau kena kerja. Kita kena bersedia lah kan. Itu dia punya tips tu. Jangan ambil semua je. Tapi yang tadi kita sebut, doktor ada mention tentang